magic over you. Oh lah. Oh. Oh, boy. Yes, yes. Alhamdulillah, siap. Alhamdulillah, lesen juga kita guys. Oh, ingat jauh. Oh, yes. Lesen juga. Alhamdulillah, guys. Lesen pertama ni, ikan liar siakap pertama yang saya dapat guys Oh. Dia dah lepas lebih kurang 5 kali. 5 kali lepas Wah, inilah ikan kita yang pertama. Okay, assalamualaikum guys. Kita hari ni memancing di Telaga Nenas, Perak. Saya bersama Rizal, bersama Aboy, dan juga tekong kita kejap lagi akan sampai Tekong Shah Ridwan. So ini boat kita. So ini jetty. Jom kita tengok jetty. Ini kawasan jetty guys. Kita akan memulakan perjalanan kita. So bersama Tekong Shah Ridwan. Shah Ridwan betul Tekong? Ya, betul saya. Tu dah. Okey, kita tengok dia mantap. Kita follow Tekong Shah. Okey guys, kalau ada rezeki insya-Allah kita akan up hari ni. Mantap, check it out. Sampai jetty Telaga Nenas mungkin kita akan try mancing lagi. Nampak macam menarik. Surau atas air. Mantap. Buang ujung ekor. Okey guys, kita belajar pasang udang Mula-mula buang ekor Buang ujung ekor. Buang ujung ekor. Lepas tu Tak buang. Tak buang habis buang sini Okey. Tengok saya buat. Kau tengok, kau pegang. Panjang tali. Tali panjang. Okey. Tengok sini. Pusing abang kena pusing ni. Jom pusing sakit pinggang nanti. Patah ni. Ambil udang. Ambil saya besar sikit. Besar-besar ni lah. Besar sikit. Tu. Dah. Buang je kau buang. Ekor buang Ni ada ni kan. Dia punya line ni. Okay. Kau masuk pada daun yang ada dawan. Masuk kena masuk cengit tu sini. Masuk cengit. Bagi straight tau. Jangan bagi dia ni. Bagi dia stabil. Okey. Oh, okey. Tunggu lock dulu. Yang hook bawah ni kau tolak depan. Ukur bagi panjang, bengkok sikit Tanam, kena tanam. Sini. Memang kena tanam Alright. Buka dawan. Masuk pada ekor. Dibuka Buka. Boleh. serong macam ni bukan? Kan daripada bawah. Daripada bawah masuk ke dalam. Bagi tebus straight. Jangan bagi sengit daripada ekor tu. Oh, okey. Abang panjang sikit tali bang. Susah saya tengok abang masuk udang. Patah kain tak masuk lagi. Masuk patah kain tu. Betul ni? Tu bengkok sikit. Bengkok sikit Paling bengkok sikit tanam. Kena tanam tu mata kain dalam ni. Nak bagi cantik lugu tu. Bukan kita cantik. Ikan tu makan sikit ke depan dah solid. Bang. Masuk tak bagi tembus. Ni Adi, tembus kasih tembus terus. Oh dah tengok tadi. Okey. Lepas tu dah. Ni boleh? Boleh tak? Tu kan dah. Okey, dia bagi tembus terus. Tembus terus macam ni. Tu lock. Tutup. Tembus tu. Lock.
Okey. Yang mata bawah tu masuk dalam ni. Tolak depan. Tolak ke depan. Ukur pergi panjang. Mana boleh balik? Panjang kan tadi bang? Balik, try make kat sini dulu. Macam ni Ha? Ngam. Okey, ngam. Okey, jom. Okey, pergi depan. Pergi depan. Jangan jempit dulu belakang mamai dah. Kita belajar lah. Kita belajar. Drag ketat. Drag tak ada. Saya tak suka orang sini tarik tali, tarik pada drag. Tak. Itu kalau ikan makan tak sorry. Nak buka ni, bait arm ni untuk release tali. Bukan untuk apa, nak simpan. Betul. Drag yang rotate, drag dah ketat. Bait arm ni untuk release tali. Mana yang untuk tengok. Tu. Ini. Tolak depan ni. Ini ya. Macam mana cara main ni Tekong? Jatuh saya tak sambat pelan-pelan. Dua. Dia main dulu. Dua tengah sungai turun nampak mana ada semua strike ni. Dia air dulu. Dia macam mana mengudang, dia nak kena rendam. Rendam bawah lah. Tu dia siakap pertama daripada Tekong. Siakap cendol. Mantap Tekong. Padu. Alhamdulillah. Tu siakap pertama Tekong. Ikan yang kedua tapi tersangkut kat tali sauh. Kali kedua. Belum. Oh mantap. Mantap. Pakai rambut ni. Pakai rambut ni. Takut ekor. Oh macam itu je. Oh Rita. Aduh. Lesen pertama. Aduh, Rizal lucu juga. Aduh. Putus ke? Mak Tu dah. Mantap boy. Lesen pertama. Lesen pertama beliau. Siakap liar. Mantap boy. Berjaya juga. Cing ke dalam lah. Tunjuk sikit boy. Ni lesen siakap liar pertama beliau. Orang lain kena dulu tapi dia dapat naik juga. Alhamdulillah. Mantap. Terima kasih Sifu. Wow. Tekong pun naik. Tu dia. Sifu tu bagi. Waduh. Aduh. Itu dia guys. Sekali kita mancing siakap keli dah. Ikan keli pula tu, ingat ikan sembilang. Oh guys, mancing siakap dapat keli. Mantap. Mari kita lihat adakah ikan keli lagi. Okay, strike guys, strike. Tapi tak tahu ikan apa. Oh lah. Boy. Yes. Alhamdulillah siakap. Boy, siakap guys, siakap. Alhamdulillah lesen juga kita guys. Oi kat jauh. Oh yes. Lesen juga. Alhamdulillah guys. Lesen pertama ni ikan liar siakap pertama yang saya dapat guys Oh. Dia dah lepas lebih kurang 5 kali. 5 kali lepas Wah, inilah ikan kita yang pertama. Alhamdulillah guys. Cita-cita saya nak dapat seekor je ikan liar ni. Tapi harap banyak lagi lah lepas ni. Alhamdulillah besar juga ya. Dalam 600-500 gram lah. Okay guys, mantap. Itu dah Rizal setelah 2 kali lucut, berjaya juga. 3 kali 3 kali lucut. Cabut tu tolong tak dalam bang. Cabut tu tak dalam tolong. Cabut tak dalam tolong. Senang Dah lah orang tu angkat ikan dia.
Berjaya juga, Rizal berjaya. So welcome to the high console. Kita mencari ikan yang kedua. So agak sukar agak sukar, tapi ikan makan syok. Ikan makan dia ada syok lah. Aboy pun makan, Rizal pun makan, semua angle makan ni. Jangan kayu. Sedap. Dia belajar, dia nak ambil kayu. Buat ni. Dia ni, dia makan. Sedap. Yes, ada makan. Ada makan. Kita release sikit. Takut rambut. Kenapa takut? Letak. Transport. Oh, lepas. Uish, yes guys, yes. Ada punya. Mantap. Keli. Allah, besarnya guys. Besarnya keli dia. Allahu Akbar. Udang. Besar keli dia guys. Sudah. Sekali siakap bermisai lah. Dah boleh angkat, tak tahu kan. Siakap apa ini guys? Sekilo ada ni. Tuk. Wow, Rizal pun dapat. So dah dapat keli, Rizal dapat siakap, Tekong dapat siakap. Serentak. Lagi ada tonggeng masuk layar tu. Bang, besar tu bang. Sekilo ni. Sekilo. Siak Mak ai. Bapak besar. Allah. Bapak gedah. Ini siakap apa ni? Dia punya ni tau. Sengat. Oh. Pulau pelayar. Oh my god. Ni tak lagi kan ada aku pergi hantar. Okay guys, kita mencari siakap yang kedua, tapi kita dapat keli dinosaur. Keli kat sini saiz dinosaur, 1,5 kilo ada, 1,200 ada tu. Bukan kat sini. Dah kenapa saya mancing pot keli ni? Ada orang semayang buang keli ke sini? Ada lagi ni. Ni tak tahu keli ke siakap ni guys. Kita tak tahu keli ke siakap ni guys. Kalau keli lagi tak tahu ni. Dok ni dia ketuk. Oh. Tak tahu dia ketuk. Apa ini? Ni kan. Wow. Ikan ni kecil tapi macam mana boleh besar kat sini? Kamu makan dah. Besar ikan ni. Biasa kecil je. Bukan seliding ke Tekong? Seliding ni.
Mak ai. Buat tinggal rasa. Gila seliding besar ni. Hui, besar boy. Seliding makan udang. Dah kenapa seliding besar ni? Mantap guys. Lesen kita yang keempat tapi kita masih memburu syakak yang kedua. Seliding mak ai. Dia telan pula tu. Telan tu. Okay guys, kita memburu syakak yang kedua. So, kita baling tempat yang sama tapi ikan lain-lain agak aneh. Ini akuarium agaknya. Okey, kita tengok. Bila mata kail tu lalu kat area situ, dia akan makan. Tapi tak tahu ikan apa. Dia nak dapat udang dekat lagu ni. Tak ada makan, kita ejar balik. Maka kita ejar balik. Cepat. Watap. Ke bawah macam tu Dia ada keliling. Tu kena rod ke bawah. Ini dapat semua mati. Betul. Nunggu ikan yang kedua, siakap kedua kita guys. Okey, ada makan guys. Kita tak tahu ikan apa. Ini surprise sebab ikan ni pelbagai kat sini. Ikan ni pelbagai, so kita tengok apakah ikannya. Tak boleh makan, tak boleh pakai itu. Lucut guys. Lucut. Putus kepala dia. Tak apa, kita baling dia. Oi, Syah. Kita cakap dengar. Cakap tanya. Okay guys, kena. Kita tunggu apa hasil dia. Oh yes guys, yes. Jangan keli guys, seliding. Dah kenapa seliding gegasi makan pancing aku ni? Guys, seliding lagi. Dah kenapa pula seliding ni guys? Kenapa makan nak? Habis udang nak. Waduh, makan dalam. Ni lagi. Tu dia tekong. Tekong ikan yang ke-6 ke? Mantap. Oh yes. Oh shit. Lucut. Tak pergi dia tadi yang 4. Tak perasan? Macam separi hidup.
Tak ada ikan mulut siakap besar. Memang sarang dekat situ. Kecil-kecil je gitu. Pandai dia berlaku. Pandai berlaku awak weh, pandai tak lagi ni. Kita cuba guys. Apa? Awak masak adik ke tengah pagi tadi ni? Ha? Kita awak masak dengan grup siapa balik tadi? Rizal. Rizal. Kau tak tidur ke lagi dah tadi pagi tadi? Tengah pagi tadi? Atau kita masak tu aku baru bangun tidur. Aku penat tadi. Last ni mana? Ini ni. Jangan balik kat kayu. Ada kan? Ha ni. Tengah-tengah kan? Tengah kayu. Sini, sini sama ni. Air keluar tu. Anu kat kayu. Oh. Pakai ni. Buat pakai. Jadi udah tu dia jatuh. Dia tekuk ni. Kan duduk belakang. Dia ada bercekuk ni. Dia. Dia paling bambang. Dia tekan tu. Ai. Pasang nak bubur. Lah pasang bubur payah nak kali. Ya. Tekor dah biasa makan bubur. Oh. Okey. Yes boy. Yes boy. Ikan kedua. Woohoo. Mantap boy. Mantap. Bawah juga makan. Lampung tak dapat berapa satu. Sangkut. Ada. Okey, romong. Okey. Netro. Wow, ikan kedua. Mantap tu dia. Ikan ketiga. Serius saya ketiga. Bukan kedua, ketiga. Mantap. Sampai ekor Muhammad. Mantap. Kalau abang apa betul? Dah. Awak yang duduk. Ikan kelima dah. Damn. Kalau awak tunduk awak nak pergi pelar. Allah, cabut habis. Tu dah. Ikan yang keenam semakin baby kan. Kecil. Dia dah tahu lubuk Ni nak simpan apa? Simpan. Saya kat ikan masin. Okay guys, kita pula try kat sini. Asyik Rizal je dapat ni. Oh, dah penuh Sorry. Sini ah. Duduk sana sikit. Tu dia. Banyak ni. Ada lagi. Saya sikit bang. Kita ujung lagi. Saya nak lalu susah. Mantap. Tidak. Lagi. Memang sibuk ni.
Yes. Lucu. Damn. Pokok ni makan satu mata ni. Sekau Ya. Patutlah Rizal banyak. Baling makan. Balik. Bang. Tak tahu. Kau kat bawah. Jangan risau. Kau kat bawah. Jangan risau. Kau kat bawah. Okey. Ini ni. Okey ke sana. Kalau tukang. Boleh dia. Dah pusing dah dia. Bak kereta. Kita. Dah. Kita ke berapa? Pekan. Ketujuh. Okeylah. Boleh jadi. Dah ketujuh dah ikan dia tu. Okay. Ada macam nak mau garang ni. Okey jangan tak tu. Ha? Okey cantik. Bari. Bari. Oh ya, oh dah nampak. Tut. Oh dia okey kalau oh, dia macam mati tu. Dia tak pecah, dia tak pecah. Itu dia. Aish. Tak sentap. Tak sentap Tadi aku kena. Alamak. Tadi ikan sedan. Tak sedar dia makan. Ni tak sangkut ke? Itu. Sangkut tak? Ni, tak begitu ni cantik ni. Cuba try. Yang tepi tu sangkut. Ha? Yang tepi tu. Dah sini. Ni, tempat ni. Oh, kanan. Ni, tak ada ni. Tak ada pakai baterai. Ha? Ganti. Jangan begini. Oh, okay. Alhamdulillah. Dah. Alhamdulillah. Okay guys, baru ikan kedua. Damn. Alhamdulillah. Rezeki. Mantap. Off kamera. Aduh. Off kamera ikan kita yang ketiga. Off kamera. Ngam-ngam pipi. Mantap. Ada rezeki. Mantap. Kita teruskan. Tu guys. Lesen kita ialah ikan ubi. Mantap. Goreng sedap ni ikan ubi ni. Oh tu berapa? Ikan ke-10 Selepas dia migraine, dia dapat ikan ke-10. Tu dia, mantap. Sampai letak dalam video. Ha? Cut that from the video. Tu dia tekong dengan tangkapannya yang tak tahulah ke berapa puluh. Ke 33. Mantap. Kita teruskan. Bang, ada customer nasi hari. Abang ni pakai takar apa ni? Kita bagi makan. Cakap kat abang. Teknik. Okey. Kena tegang sikit. Enjoy. Sikit. Enjoy. Okey, dia dapat pok beduk lah. Dah boleh duduk dah. Oh, reduk baru dia hidup sikit. Kan akan balik tempat situ. Sekarang jom kan. Ada kayu.
Nah, momen yang pertama korang sampai-sampai tu belajar. Betul tak? Faham? Yang baru ni kau kena pandai. Tapi saya kena straight sebab saya nak korang dapat ikan. Bukan, jangan korang terasa jadi teguran saya. Sebab saya nak korang alert time ada ikan. Kenapa? Kita buang ikan tu rugi. Kita cek apa? Jangan lagi cerai ni. Ini ikan apa ni? Ikan apa tu? Macam bulan pun ni. Macam siakak. Lucut guys. Lucut. Kita sampai di port yang terakhir. So kita lepas tadi tak tahu ikan gelama ke apa. Tuan-tuan siakap, anak siakap ke ah? Mau tembak. Siakap kan? Okey, memang kat sini memang ada ikan. Okey, katil. Oh boy, mantap. Koyong. Tak apa ni. Oh, CSP. Oh boy, mantap boy. Dia ketuk. Kalau ketuk tu kan. Ni buat SP saya ni. Lepas ni kita pakai SP pula. Asuka. Ni yang terbaru. Saya test Asuka. Real Asuka. DC. DC saya punya. Okey, Oh yes guys. Yes. Alhamdulillah. MJ. Dapat ses baru. Dapat MJ. MJ Lia mas. MJ Lia. Okey. MJ tapi MJ pernah dapat Lia, tapi ini yang perak punya yang Lia. Mantap guys. MJ macam mana dia menyambut tengah air. Mantap. Alhamdulillah. Walaupun comel, janji boleh goreng. Mantap. Ada. Telefon tadi. Awal pagi tadi lah. Dia katanya mula tak ada ikan. Lepas tu telefon Rizal dah 9 ekor, terkejut dah. Ya. Ni dia telefon lagi terkejut. Nanti kita susun kan. Kita gambar Susun. Dia mesti tengok kat TikTok kan. Asyik kau tengok TikTok aku je kan, kau tak masuk konten kan. Adalah muka-muka baru. Okay guys, kita nak siakap kat saksa. Pilihan muzik. Ada ketuk bang? Ada. Bang, abang kadang-kadang ada ketuk tu kan? Terus ni tarik Turun pam. Kalau MSP. Okay, balik. Ni kali-kali kilo kan. Ni kali-kali kilo. Oh, ni macam ni lah tak sangkut bagus. Tadi tu tak menangis tadi tu. Sini betingnya. Kalau tak balik, sangkut, ikat balik. Salah kat situ jadi ikan. Baling tempat lain tak makan. Sini boleh bang, sini. Kena percaya pada rezeki. Biar kulit hitam jangan hati hitam. Baju dia hitam ni, tiga-tiga ni. Tapi kulit hitam tu pun aku nak pilih team daripada ni, Black Mamba. Black Mamba Sungai Buloh. Campur. Dia tengok team Black Mamba. Yalah sebab baju. Dia kata team Black Mamba. Baru nampak ganas sikit. Black Mamba Sungai Buloh. Kan? Bawa tu, team Black Mamba? Team mana ni? Saya sebab majoriti kat sini Sungai Buloh, so saya pun Sungai Buloh. Automatik. Lucut. Nah, pakai udang. Masuk isi udang ni. Mata nyuruk. Kangkang ah? Tak kangkang ah? Kangkang ni, lucut dia. Sayang ti, hampir. Boleh habis. MJ ke apa tu? Cakap. Lucut. Tak apa, kita cuba lagi. SP, come on SP. Nak tengok permainan SP. Ada tembakan. Ada tembakan. Meraihkan kemenangan kita. Bang, SP tak budget. Abang karau je. Macam saya main ni, okey. Balik, jatuh. Kat dalam. Abang karau Oh, macam tu je. Karau. Sebab dia nak lenggok SP tu. Oh, nak lenggok ekor dia tu. Kalau dia ada tup, dia ketuk tu. Sembak tu.
Bang, udang mati ni abang buang. Buang. Mata je simpan. Udang buang. Tu bang simpan. Apa sini? Aku nak pakai lalas kopek tadi kan. Udang kita laku keras. Saya bayar kau ambil 150, kalau 100 tak cukup. Kan? Sini bang. Sebab ni tebing ni. Dia tebing. Ikan ni lalu ikut betul-betul tempat cetik ni. Cakap okey ke. Abang buat teknik skipping sekali bang. Skipping? Macam tu? Jangan. Tak sampai bawah tu. Macam ni je Tu bukan skipping. Nak scam aku lag elok. Boleh. Nak tengok skipping Alah, makan skip sekali. Unlock sekali. Dia buat gila dia. Bang kena stick bang, kena sangkut bang. Jangan tak tarik situ. Abang kena stick. skipping udang. Berkecai udang. Atau bang tarik ambil tali depan bang. Didik pakai benda keras rentak dia. Kalau kata aku betul buat jalan jalan. SP kuning ke? SP? Okey, dah ambil. Yes. Alhamdulillah guys. Besar. Bapak dapat saya makan. Okey, kembali ya. Layan. Tali ikut. Jatuh. Oh, yang terakhir guys. Alhamdulillah guys. Siakak yang kelima. Mantap. Alhamdulillah. Ada gitu. Boleh. Memang ada kat sini. Mantap. Bang. Awak tengok bang. Awak tahu dah ikan lalu mana bang. Mantap. Dia ambil. Alhamdulillah. Bang. Oh dia ambil. Ini dia. Yes. Memang padu lah. Memang padu lah. Memang padu sungguh. Ya. Tu dia. Lesen hujung-hujung hujung-hujung pun ada walaupun pakai isi udang. Bang, korang tengah jaga bini ke macam mana? Orang mancing lah. Mana ada orang jaga bini jaga anak? Tak mandi. Biar dalam video nanti. Yang tu pandu. Korang tengok nanti korang saksikan tekong anjing. Ini kedua kali datang Lia memang tak nak mancing. Okay guys, kami dalam proses menyusun ikan tekong, menyusun ikan. So kita akan buat tekong akan buat TikTok. So kejap lagi kita akan tengok hasil keseluruhan. So ini kita berada di Telaga Nenas tekong. Telaga Nenas. So kejap lagi kita tengok hasilnya. Sas. Okay guys, kita dah habis memancing di Telaga Nenas, memancing siakap. So kita nak tengok hasil. Okay, Rizal macam mana? Terbaik lah. Terbaik, memang padu. Memang padu. Tekong terbaik lah. Memang baik. Memang baik boy padu. Sangat Tekong? Okey, mantap. Terbaik ya Tekong. Terima kasih Tekong kerana memberi kami pengalaman dan juga ajaran dan skill teknik memancing siakap liar. So jom kita tengok hasilnya. Guys, jom kita tengok hasil. Ini dia tekong kita. So kita tengok daripada belakang. Itu dia guys. Oh belum lagi ada lagi.
Itu dia guys. Belum. Ada lagi. Oh, terjun. Oh, terjun. Kita tengok ada lagi kejap. Ada lagi. Apa hal pula keli air masin pula ni? Keli air masin. Mana lagi seekor? So inilah hasil keseluruhan kami guys. Alhamdulillah guys, sebanyak 43 ekor. Jumpa anda di episod akan datang. Mantap, check it out. Zas. Tell me pretty lies, look me in the face. Tell me that you love me, even if it's